Dua lelaki warga asing mengendali sebuah bot tunda ditahan ketika beroperasi di kedudukan 1.4 Batu Nautika Barat Laut Muara Sungai Kemenah di Bintulu, Sarawak petang semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah berkata, bot berkenaan dikesan dan diperiksa oleh Pasukan Maritim Malaysia yang melakukan rondaan menerusi Operasi Permai 01 Palang 2019 dan Obstiris 3.0. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati bot tunda berkenaan dikendalikan oleh dua kru warga negara India masing-masing berusia 28 dan 20 tahun. Tambah beliau, bot berkenaan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 22-2A Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana gagal memaklumkan secara bertulis kepada pendaftar kapal berhubung pertukaran nama nahoda dalam sijil pendaftaran kapal. Jelasnya, bot tunda bersama kru telah ditahan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut.